Betapa kejam kerajaan sekarang ni. Isu pencerobohan tanah di Pahang. Tuan-tuan, sekian lama pencerobohan telah berlaku. Tanah-tanah di Pahang yang penceroboh-pencerobohnya telah membuat keuntungan berpuluh-puluh juta setahun. Berpuluh tahun. Tidak pernah diambil tindakan. Sehinggalah titah Tuanku Sultan Pahang begitu murka sekali apa yang sedang berlaku. Barulah nak diambil tindakan. Kerana tidak mungkin mereka berani menceroboh kalau tidak ada pihak-pihak menjadi dalang pencerobohan ini. Kalau kita lihat setiap kali untuk diambil tindakan, menyitah kawasan ladang-ladang mereka dengan maki hamun terhadap penguasa-penguasa kita. Begitu biadab, begitu berani. Mereka menentang, malahan mencabar titah tuanku, membawa mengheret isu ini ke mahkamah. Sebab itulah NGO-NGO rasa kecewa. Sekian berpuluh tahun sebenarnya tuanku tidak menerima apa-apa pemakluman pelakuan ini. Tuan-tuan, saya nak tekankan di sini betapa tidak ada keadilan dari segi tindakan oleh kerajaan, pihak berkuasa terhadap pencerobohan ini. Kalau kita tengok pimpinan GISB, tanah mereka disita, bangunan mereka disita, macam-macam kepentingan mereka ditutup, dirampas oleh pihak berkuasa. Tidak ada seorang pun pemimpin GISB memaki hamun pihak berkuasa. Mereka rela masuklah ladang, sitalah ladang, sitalah sekolah-sekolah agama. Tidak ada maki hamun. Tetapi pegawai-pegawai ataupun pemimpin-pemimpin GISB digari, dirantai kaki, diberet ke mahkamah. Begitu kejam sekali. Tapi puak-puak ni yang ceroboh tanah Pahang bersukaria keluar balai polis lepas disuara siasat. Tidak digari, tidak didakwa. Kenapa boleh berlaku begini? Kita tengok wanita-wanita muslimat daripada GISB digari, berantai bertangan, tangan kiri ke tangan kiri. Begitu kejam sekali dia buat umat Islam. Menggambarkan kepada umat Islam ni begitu jahat sekali. Ini berlaku di negara Islam. Dan berlaku sekarang. Betapa kejam kerajaan sekarang ni.